Pada hari ini, dalam tahun 1961, Syekh Abdullah Fahim atau nama sebenar beliau, Abdullah bin Ibrahim, seorang ulama dan pemimpin besar tanah air, telah kembali ke rahmatullah. Allahyarham yang dilahirkan pada tahun 1870 di Makkah, merupakan tokoh ulama yang tidak dapat disangkal ketinggian ilmunya. Beliau telah banyak memberi jasa dan sumbangan kepada perkembangan Islam dan politik di seberang perai Pulau Pinang. Dalam sejarah kemerdekaan negara, Syekh Abdullah Fahim merupakan ulama yang telah menentukan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar kepada negara kerana perginya seorang cendekiawan Islam dan ahli astronomi falak yang disegani di negara ini.